Orang-orang JB dengan orang Singapura mana yang nak cari baju raya serendah RM15? Korang malas nak round satu Johor Bahru sebab jalan asyik jam je? Jom, Lina nak jimatkan masa korang. Kita pergi topen Bazar Ramadan dan Aidilfitri. Inilah Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri yang paling mega sekali kat Johor Bahru untuk tahun 2026. Sebenarnya ramai lagi orang JB dan orang Singapura tak perasan dekat dalam topen ni daripada 18 hari bulan hari tu sampailah malam raya nanti ada event besar-besaran. Ada 4 section dekat sini. Section yang pertama dekat luar topen mall yang kemah putih tu semua. Dekat situ ada baju raya tau. From head to toe, daripada songkok, tudung sampailah ke kasut untuk satu keluarga semua ada dekat dalam kemah warna putih. Lina nak bagi tips ni, korang datanglah awal pukul 3, pukul 4 macam tu kan. Korang round lah dekat bahagian baju-baju tu semua. Lepas tu dah nak berbuka, korang masuk dekat Bazar Ramadan ni. Rupanya ada yang viral dekat dalam ni. Nasi biryani Mamu Sheikh Daud sampai beratur orang. Kek durian duriami pun ada. Sukia bowl dekat Sukia House pun ada. Uish, korang kalau masuk sini memang kenyang sebab banyak pilihan makanan. Kuih-muih yang legend pun ada Lina nampak. Tapi tak larat lah Lina nak makan semua. Kalau korang datang satu family memang best. Boleh berbuka puasa dekat luar ni, siap ada mini playground. Diorang ada sediakan tikar sekali untuk kita berbuka puasa dengan sunset. Lepas makan tu terus ke tingkat 1 untuk solat. Nanti korang akan jumpa Ustaz Hafiz tau yang jadi imam. Lepas dah solat tu korang turun balik dekat bawah, pergi cari bahagian baju-baju bundle dan pre-love. Sebab dekat sini lah ada baju raya yang serendah RM3, RM15 dekat bawah ni. Memang besar, diorang buat dekat tapak parking. Ini memang favourite section Gen Z lah kan. Tapi ada juga baju-baju pre-love yang bernilai tau. Okey, untuk baju semua dah selesai. Kita pergi cari kuih raya pula dekat depan Jaya Grocer. Siapa cakap dekat dalam mall tak ada kuih yang murah? Ni yang korang tengok, berlambak. Ada macam-macam jenis pilihan. Banyak juga yang sedap. Lina dah rasa dah. Maaf cakap, dekat sini kalau bawa 100 pun dah boleh dapat macam-macam jenis kuih. Last but not least, dah settle semua baju-baju yang mampu milik kuih raya semua. Korang naik dekat atas semula, pergi cari baju-baju yang berjenama ni sebab design ni semua yang terbaru memang cantik. Sekarang ni korang datang hari ni juga dekat topen. Okey korang, bye.